Solat istikharah, sekiranya gerak hati saya masih samar-samar selepas melakukan solat istikharah, apa yang patut saya lakukan? Dia boleh lakukan beberapa perkara. Pertama, bila kita istikharah, kita minta pada Allah. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan bahawasanya Nabi allamana al-istikharah. Nabi ajar kami doa istikharah ni seperti kama allamana suwar minal Quran. Macam mana Nabi ajar surah daripada Quran. Jadi kalau boleh kita familiarkan sikit dengan doa tu. Kalau boleh bagi betul-betul lah. Allahumma inni astakhiru bi'ilmika wa astaqdiru biqudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibatul amri faqdirhu li wa yassirhu li summa barik li fi wa in kunta ta'lam anna hadzal amru sharrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibatul amri fasrifu anni wasrifni anhu waqdiril khair min haitsu kan summa barik li fi. Dia punya cantik doa tu. Allahumma inni astakhiru bi ilmik, ya Allah aku beristikharah dengan ilmu-Mu. Wa astaqdiru min qudratik, meminta qudrat. Fa innaka ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Engkau tahu, aku tidak tahu, engkau mengetahui yang ghaib. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr, ya Allah jika engkau tahu benda ni khairul li, baik untukku, fi dini, pada agamaku, wa ma'ashi, pada kehidupanku, wa aqibatu amri, pada kesudahan urusanku, faqdirhu li, takdirkanlah dia untukku, wa yassirhu li, mudahkan dia untukku, summa barik li fi, kemudian berkatkan. Tengok penting. Berapa? Pertama takdirkan. Kadang-kadang ada benda takdir untuk kita tapi payah nak sampai takdir itu pun. Takdirkan, kemudian mudahkan, kemudian setelah dapat berkatkan. Sebab tu jangan duk pergi cari buku senjata tok lebay apa duk. Doa Nabi jami' mani'. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amr, jika kau tahu benda ini syarrun li, tak baik untukku, fi dini, pada agamaku, wa ma'ashi, kehidupanku, wa aqibatul amri, kesudahan urusanku, fasrifu anni, palingkan dia daripada aku, wasrifni anhu, palingkan aku daripadanya. Nanti kalau dia berpaling pada kita, kita tak paling pada dia, kita pening. Dia tak datang dah, kita duk minat lagi, pening kan. Kita nak ada calon tu kan. So calon tu dah pergi daripada kita. Kita duk gila lagi. Allah, WhatsApp tak jawab, ni tak jawab. Oh pening. So fasrifu anni wasrifni anhu, palingkan dia daripada aku, palingkan aku daripadanya. Kemudian takdirlah kebaikan min haitsu kan, di mana saja kebaikan itu berada. Summa barik li fi, kemudian berkatkan dia untukku. Jadi dia ni dah tak pergi, tak ada dah, tolong awak mari yang lain, kebaikan yang lain tolong ganti. Ini doa istikharah. Jadi bila kita minta ke Allah dengan penuh betul-betul kita minta, kita mungkin ulangi istikharah kita kerana kita tak betul-betul. Kerana Umar bin Khattab radhiyallahu an menyebut bahawasanya, aku tak kisah dengan doa, aku tidak kisah dengan ijabah, dengan kemakbulan doa, tetapi aku kisah sekali tentang berdoa itu sendiri. Apabila Allah ilhamkan doa, akan adalah ijabah dia, akan adalah kemustajaban dia. Kerana bukan semua orang boleh berdoa. Saya selalu sebut benda ni, tuan-tuan. Kadang-kadang kita bagi tahu orang, doa lah. Dia tanya, insyaAllah nak doa ni. Dia ada masalah, kita doa. Tapi dia tak ada feeling nak doa. Orang lain bangkit tengah malam, solat, doa, menangis kepada Allah. Dia bangkit, so nak semayang tak jadi. Pelai tengok bola. Lepas tu kalah Brazil, malu. Hakim Brazil minta maaf. Dia tak ada feeling. Perasaan tak ada. Kalau dia doa, kita suruh dia doa. Doa lah Syekh, tengok entah ni masalah banyak kan. Dia doa pun rasa dry. Dia ya Allah tolonglah. Dia tak boleh pergi. Sebab tu doa rezeki.
Kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Doa rezeki, Allah rezeki pada kita. Kadang-kadang kita tak jalan. Sebab tu bila Allah beri kekuatan untuk satu orang angkat tangan, bersungguh-sungguh dan menangis kepadanya, Allah ingin memustajabkannya. Dia datang dalam berbagai rupa dan warna dan cara. Tapi kemustajaban ada di situ. Tapi bila orang kata doa, ya Allah bagilah teruk ni, dia tak boleh, dia tak ada tadarruan wa khufyah, dengan rendah diri dan dengan merendahkan suara dengan tadarru', dia tak dapat kat dia. Sebab tu bila kita tak ada yang tu, kita boleh repeat kita punya istikharah. Kita repeat kita punya istikharah. Kemudian lepas kita buat istikharah, kita tunggu keputusan Allah. Kita go on, teruskan. Kalau tak baik, Allah akan palingkan kita padanya. Bukan lepas buat solat istikharah, buah kertas satu okey, satu tak okey, bawah sejadah tarik, tak okey. Bukan tu. Ini ajaran salah. Dulu kata suruh bubuh bawah bantai, pagi-pagi ini salah semua. Ini bukan kas tolak apa lawan tu shilling. Ini istikharah. Dan kalau benda tu tak baik, kita mungkin buat sikit. Saya pernah cerita, bukanlah doa saya mustajab ke apa, mungkin dalam bab itu lama sebenarnya, cerita dulu. Masa saya pergi Jordan, berlaku perang Teluk. 4 bulan duduk perang Teluk. So semua orang Malaysia kena balik. Baliklah, lari daripada medan perang. Kerajaan Malaysia arahkan semua balik. Oh, kerajaan kita bagus. Tak ada kerajaan yang lebih baik daripada kerajaan kita. Dia arahkan semua balik dan dia hantar kapal terbang dan semua balik. Saya pun kena balik. Tapi saya beli banyak buku, kitab. Saya rasa macam tak nak bawa balik. Sebab saya duk harap satu hari saya datang balik. Ramai orang dah packing barang dia, masukkan, hantar dalam kitab. So, saya pun dah tengok semua kawan-kawan, semua rumah bubuh barang mereka. Saya pun pack barang saya, masukkan juga kitab-kitab saya. Banyaklah juga, ada 7-8 kotak buku itu. So, pasal baru sampai beli buku nak baca, saya istikharah. Nak hantar balik tak? Takut aku datang balik nak kena beli semula. Kan? Kitab ni baru datang belajar, dah baca tak habis lagi, hantar rumah buat apa? Lepas pada tu, saya istikharah. Lori tu datang ambil, saya lewat sikit balik. Lori tu datang ambil, buku saya kat situ juga. Dia ambil semua buku orang, dia tak ambil buku saya. Dia tak nampak kot. Maksud dia tak perasan saya tak tepi ni sikit. Dia orang pun lupa orang lain nak tunjuk. Yang tu pun kena angkat sekali. So dia dah bawa pergi. Saya tak boleh buat apa. Saya kena panggil satu lori lain, letak dalam tu, saya letak rumah seorang kawan. Dia baru ni saya pergi, dia dah tak ada. Dia nama Wa'il, dia Wa'il. Setumpang rumah Wa'il ni. Saya kata aku nak balik Malaysia, buku ni tak rumah kau lah. Kalau aku datang balik satu hari nanti, aku ambil balik. Kalau aku dah datang dah berapa tahun dah, kira buku ni kau punya lah. Tak nak buat apa. So nak hantar pun tak boleh. Dan kami balik ke Malaysia. Perang berlaku, Saddam Hussein dengan first Gulf War, yang perang Teluk yang pertama. So berapa bulan kemudian perang tu habis. 6-7 bulan habis. Dan kami semua dihantar balik ke Jordan. Dan saya pergi balik rumah Wa'il tu, saya ambil balik buku saya. Orang lain kena beli lain. Tapi saya nak ceritanya, bila kita istikharah, kadang-kadang kita memang nak rancang macam ni. Tapi Allah bela istikharah kita tak ada. Mungkin kita istikharah nak kahwin dengan satu orang, semua buat, tiba-tiba last minute, bukan last minute, kadang-kadang dia kata tak jadi. So kita mungkin kecewa, tapi ia sebahagian daripada istikharah kita. Allah lebih tahu future. Allah tak mau dia dengan kita. Not good for you. So istikharah tidak akan menghampakan kita. Boleh jawab lagi ke ni? Tuan-tuan makan tengah hari ke apa?